Hujan, baru lepas hujan tadi. Mesin rumput apa semua tu. Ni dia akar-akar lebih. Kita cabut. Kita tambah kat situ. Ni. Kita letak tempat untuk burung apa? Burung cap. Sini panggil burung cap rumah pun dia juga. Burung cap pun dia juga. So, bergegar tadi yang ni masa kita buat tengah duk buat atap ni tadi, tengah duk kemas ikat berbuah akak-akak tu, dia boleh keluar. Saja buka pintu tu tadi tak tutup. Allah. Tu baru dia satu sekok bergegar. Habis huru hara dekat farm. Hantam ibu-ibu tu. Tu. Nampak tak? Kita tak buat semua. So, setiap satu kita letak tu dah tu dah sampai dah. Tu. Mudah-mudahan dia masuk buat sarang kat dalam tu. Tu fly. Okey. Dia seronok kat sini sebab dia boleh apa makanan, ada makanan kat sini. Tu kita letak kat situ. Setiap satu tempat kita letak buah nyok yang tupai dah makan. Tupai tebuk sendiri tu, kita tak payah tebuk lah. Tupai yang tebuk kan bulat cantik lah, memang ngam. So kita ada minta tu tadi kipas punya tu, lepas ubah kita punya ni. Ni kita ubah reban tu. Wah, harum manis dah naik pucuk lah, hujan-hujan ni seronok lah. So kita ambil yang ni, kipas punya cover dia tu kan. Kita ada planning. Sebab kat farm kena lebih sesuai buat macam ni. Kita nak buat penyapu, pencakar. Nanti kita buat dua lah. So my brother bagi, minta buat kat dia satu. Right. Nak misi rumput je. Ada orang datang lah. Tak. Kita nak misi rumput je. Hai, dah pandai curi ha? Dah pandai ha? Hai. Amboi. Belajar ha? Tak bagi makan lagi. Oh, dia pandai, dia tebuk tu. Duduk. Dah lah, botak habis lah. Kenalah lanyak dengan ni. Tu dia. Duduk dalam ni sepasang. Amboi. Tadi dah ambil dah telur. Ingat dia tu nak telur. Tak telur pun. Tak telur pun. Ha? Yang sekok lagi hari ni tak telur. Habis botak bulu dia tu. Kena lanyak dengan 4 ekor itu. Oh, ni dah naik balik lah. Alright.